video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam pembuka kata. Hari ini kami bertiga yang diketuai oleh saya, Ashraf Safan bin Ahmad Tajuddin. Saya Ahmad Iskandar bin Muhammad Azmir. Dan saya Ahmad Mus'ab bin Muhammad Syazwan. Hari ini kami bertiga akan membentangkan analisis terhadap teks yang bertajuk Perkembangan Teknologi Maklumat dan Pembelajaran dengan memberi tumpuan kepada tiga aspek, iaitu keutuhan wacana, sumber rujukan dan kejelasan teks. Baiklah, untuk sesi saya akan menerangkan di bahagian pengenalan terlebih dahulu. Seperti yang kamu semua dapat lihat di dalam artikel ini, pengenalan dia mempunyai keutuhan wacana, sumber rujukan dan kejelasan. Keutuhan wacananya kita boleh lihat di sini adalah keutuhan wacana mempunyai 3 jenis, iaitu keutuhan wacana mempunyai 4 jenis, iaitu keutuhan leksikal, gramatikal, fonologikal dan juga leksikal. Baiklah, untuk keutuhan leksikal, pengarang menggunakan pengulangan perkataan seperti teknologi, multimedia, pengajaran dan pembelajaran serta guru bagi mengekalkan fokus utama teks. Contohnya dalam ayat, dengan perkembangan teknologi multimedia ini, para guru perlu memahirkan diri dengan teknologi ini. Pengulangan perkataan teknologi membantu mengukuhkan idea utama. Bagi keutuhan gramatikal, teks ini menggunakan pelbagai kata hubung seperti oleh itu, sehubungan itu dan ini kerana, untuk menghubungkan ayat-ayat secara lancar. Sebagai contoh ayat, oleh itu, sejajar dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, para guru perlu mengambil inisiatif untuk menggunakan teknologi ini dalam proses pengajaran dan pembelajaran bagi menarik minat pelajar dan memudahkan penerimaan ilmu oleh pelajar. Bagi keutuhan semantik, teks ini mengekalkan satu makna yang jelas, iaitu pentingnya penggunaan multimedia dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Setiap perenggan menyokong tema utama tanpa menyimpang dari topik asal, menjadikan keseluruhan teks saling berkaitan antara satu sama lain. Dari segi keutuhan fonologi, ayat-ayat dalam teks tersusun dengan baik dan sedap didengar apabila dibaca dengan kuat. Contohnya ayat daya menarik melalui animasi dan multimedia interaktif boleh menarik minat kanak-kanak dan memikat mereka untuk kekal dan bertumpu mengikuti persembahan guru, mempunyai irama dan sebutan yang seimbang serta mudah. Baiklah, keutuhan wacana dalam teks ini terpelihara melalui penggunaan kosakata yang konsisten, struktur ayat yang gramatis dan makna yang selaras dan susunan bunyi yang seragam. Untuk sumber rujukan, seperti yang kamu semua boleh lihat di sini, saya menghighlightkan sumber rujukan dengan color biru. Jadi antara sumber rujukan yang digunakan adalah Siti Fadilah Makno dan Syairina Muhazzarif 2002, digunakan untuk menyokong hujah berdasarkan teori kognitif, iaitu pembelajaran lebih mudah berlaku melalui pengamatan dan pengecaman objek visual serta bunyi. Yang kedua, Zarina Abdul Malik menyatakan bahawa pendekatan tradisional seperti sogokan nota perlu diganti dengan pengajaran berasaskan teknologi. Rujukan ini mengukuhkan pandangan tentang perlunya perubahan dalam kaedah pengajaran guru. Sifo 2003 menyokong idea bahawa multimedia perlu diselitkan dalam semua subjek dan pengajaran. Rujukan ini menegaskan peranan tenaga pengajar untuk lebih kreatif dan komited terhadap penggunaan ICT dalam pendidikan. Baiklah, untuk kejelasan teks pula, teks ini sangat tersusun dan mudah difahami. Bahasanya formal, penggunaan istilahnya tepat dan struktur perenggannya logik. Setiap perenggan menumpukan pada satu idea utama, daripada pengenalan konsep teknologi, pandangan tokoh sehingga kepada kesimpulan tentang kepentingan multimedia. Contohnya perenggan yang kedua. Perenggan yang kedua ialah sehubungan ini, Zarina Abdul Malik menyatakan bahawa pendekatan pengajaran secara tradisional secara sogokan nota-nota seharusnya dikikis dari pemberian guru, tapi diubah dengan membekalkan pengetahuan dan kemahiran ke arah mendapatkan maklumat. Baiklah, apa yang kamu mendapat lihat di sini, struktur ayatnya mempunyai kejelasan yang sangatlah baik dan susunan idea yang progresif, bermula daripada teori diuti pandangan pakar dan akhirnya cadangan praktikal untuk guru. Ini menunjukkan kecerdasan dari segi aliran pemikiran dan kehendak penulis. Baiklah, seterusnya.
kita akan teruskan dengan 2.0, iaitu definisi multimedia. Baik. Sebagai penganalisis, matlamat kita bukan mencari kesalahan, tetapi memahami sejauh mana penulisan ini menepati standard akademik yang tinggi. Kita mulakan dengan analisis yang pertama, iaitu keutuhan wacana, kohesi dan koheren. Keutuhan wacana iaitu bagaimana teks ini menjadi satu kesatuan yang utuh. Pertama, dari segi kohesi atau kesinambungan bentuk, saya dapati penulis telah menggunakan penanda wacana dan alat rujukan yang cekap. Contohnya, di perenggan pertama, apabila membincangkan kepentingan, contoh pada perenggan yang kedua, apabila berceritakan tentang multimedia, pengarang meletakkan ia sebagai pengganti kepada multimedia di ayat yang kedua. Lihat juga bagaimana frasa daripada ketiga-tiga tafsir takrifan di permulaan perenggan akhir 2.0. Ini adalah penanda yang sangat kuat. Ia menunjukkan penulis tidak hanya menyalin definisi, tetapi telah memproses, membanding dan merumuskan pandangan tersebut untuk mencapai satu kesimpulan baru. Ini adalah petanda kemahiran berfikir aras tinggi dalam penulisan. Seterusnya, koheren atau kesinambungan makna. Struktur karangan ini sangat logik. Ia bermula dengan pernyataan umum tentang peranan teknologi dalam P dan P, kemudian beralih kepada section, kemudian beralih kepada 2.0 yang mendefinisikan terma kunci multimedia. Baik, seterusnya kita teruskan dengan sumber rujukan. Dalam 2.0 definisi multimedia, penulis menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap kredibiliti. Mereka telah menyertakan rujukan seperti Nurhayati Abdul Mukti dan Xiao Pei Hua 2004. Juga di sini ada Sifu 2003 dan ada juga Kamus Dewan 2002 sebagai citasi. Apa kepentingannya? Ini membuktikan bahawa definisi yang digunakan adalah sahih dan bukan dicipta sendiri. Penulis tidak melakukan telaah literatur yang memadai. Mereka membandingkan takrifan dari pakar yang berbeza satu daripada yang lain, menunjukkan usaha untuk mendapatkan perspektif yang luas. Walau bagaimanapun, satu teguran ringkas, kita perlu memastikan bahawa rujukan ini diselaraskan mengikut satu gaya penulisan rujukan tunggal, iaitu APA, dan ia mestilah disenaraikan sepenuhnya dalam senarai rujukan di akhir karangan. Seterusnya, kita teruskan dengan kejelasan, ras bahasa dan struktur. Esei ini mencapai kejelasan melalui dua cara. Pertama, struktur yang jelas, penetapan subtajuk, iaitu definisi multimedia adalah genius. Ia segera memberitahu pembaca, di sinilah saya akan mendefinisi terma penting. Ini mengurangkan risiko kekeliruan. Baik. Yang kedua, laras bahasa dan ketetapan terminologi. Penulis menggunakan perkataan yang tepat dan formal. Contohnya, interaktif yang ada di perenggan yang kedua. Penulis juga mendefinisikan multimedia sebagai kombinasi antara teks, grafik, animasi, audio dan video yang diambil daripada Nurhayati Abdul Mukti dan Xiao Pei Hua 2004. Baik, seterusnya, bayangkan jika perenggan definisi itu hanya ada satu ayat,
ia pasti tidak jelas. Sebaliknya, penulis telah menghuraikan definisi multimedia sebagai gabungan teks, grafik, animasi, video dan audio. Kemudian memberikan contoh laman web statik dan akhirnya merumuskannya. Ini adalah contoh kejelasan bertingkat. Baik, saya teruskan dengan saudara Iskandar. Baik, beralih kepada saya akan meneruskan agenda pada hari ini berbicara tentang 6.0 iaitu peranan multimedia dalam pendidikan kanak-kanak. Pertama sekali, keutuhan wacana ni terdapat 4 jenis iaitu gramatikal, semantik, fonologi dan leksikal. Pertama, saya akan menerangkan tentang gramatikal. Gramatikal ni adalah tata bahasa dan struktur ayat. Gramatikal dalam petikan yang saya gariskan di sini dekat peranggan ni adalah telah, baik dan tersusun. Ayat-ayat yang dibina dengan struktur yang lengkap dan menggunakan penanda wacana seperti manakala yang saya highlightkan di sini berwarna biru, dan hal ini dengan itu. Baik. Seterusnya, ini menunjukkan wujudnya kohesi tata bahasa melalui penggunaan kata hubung, kata ganti nama serta ayat majmuk yang saling berkait. Contohnya yang saya highlight berwarna biru ni adalah manakala persekitaran luar merangkumi suasana di mana kanak-kanak diasuh dan berkait rapat dengan faktor seperti taraf sosioekonomi, budaya, kelengkapan peralatan di rumah atau di sekolah dan media massa. Ayat ini menunjukkan kesepaduan idea melalui struktur yang lengkap dan jelas. Maksudnya, ayat ni ada kaitan dengan ayat yang atas. Itu merupakan keutuhan gramatikal. Seterusnya, di perenggan ni terdapat ada 2 kesalahan ejaan, iaitu yang pertama adalah yang ni merupakan kesalahan kecil ejaan yang disepatutnya ejaan YANG bukan YAG. Dan seterusnya kesalahan sedikit pengulangan kata, iaitu telah diajarkan, sepatutnya hanya telah diajarkan. Baik, beralih kepada semantik. Semantik ni adalah makna atau keutuhan idea. Dari segi semantik, wacana ini mempunyai koherensi yang baik. Makna setiap perenggan bergerak secara logik daripada faktor perkembangan kanak-kanak yang pertama, iaitu yang pertama sekali. Yang kedua, kepentingan pengajaran interaktif. Yang kedua, peranan multimedia dan keperluan reka bentuk multimedia yang sesuai. Setiap bahagian ini menyokong bahagian sebelumnya. Hubungan semantik juga ditonjolkan melalui kesinambungan konsep utama, iaitu perkembangan dan pembelajaran kanak-kanak melalui multimedia yang telah diterangkan oleh rakan-rakan saya sebentar tadi. Tiada perubahan makna yang mendadak dan lompatan idea. Kesimpulan semantik ni ialah idea berkembang secara berfokus, jelas dan berbau antara satu sama lain. Makna kata, idea di antara idea perenggan pertama dan idea perenggan kedua ni mempunyai koheren. Okey. Seterusnya saya beralih kepada fonologi. Fonologi ni aspek bunyi dan irama bahasa. Dalam konteks wacana bertulis akademik, fonologi lebih dilihat pada keharmonian bunyi dan irama ayat apabila dibaca kuat. Penulis menggunakan ayat panjang dalam struktur formal sesuai dengan gaya penulisan ilmiah. Terdapat keseimbangan bunyi dan pola ayat. Contohnya pengulangan frasa seperti penggunaan multimedia, kanak-kanak, contohnya dekat sini saya highlightkan kanak-kanak, dan penggunaan multimedia yang menghasilkan ritma berulang. Ini membantu mengekalkan fokus pembaca tentang tema utama, iaitu peranan multimedia. Yang terakhir adalah leksikal, pilihan dan ulangan perkataan. Dari segi leksikal, teks ini menggunakan perbendaraan kata akademik dan teknikal seperti interaktif, perspeksi, teknologi multimedia, simulasi, ilustrasi grafik dan pembangun multimedia. Pengulangan perkataan seperti kanak-kanak multimedia dan pengajaran mewujudkan kohesi leksikal
iaitu hubungan makna melalui pengulangan unsur semantik yang sama. Namun, gaya bahasa boleh diperindah dengan variasi leksikal. Contohnya, mengganti kanak-kanak dengan murid kecil atau pelajar awal bagi mengurangkan monotoni. Baik, saya terangkan sikit tentang citasi. Citasi ini merupakan satu nama penulis yang dinyatakan di pertengahan ayat dalam penulisan tersebut. Contoh kat sini saya boleh bagi satu citasi Arif 2005. Citasi ini adalah permulaan ayat. Contohnya, kerana yang dikatakan di sini permulaan ayat disebabkan Arif ni berada di luar, manakala 2002 ni berada di dalam kurungan. Kalau contoh yang boleh saya bagi kat sini, yang satu lagi kita boleh bagi contoh. Macam ni pun kita boleh dekat Dayang Tiawa Awang Hamid ni, dia permulaan ayat. Maksudnya ia kurungan ni, dalam kurungan tu hanya tahun terbitan, nama duduk di luar. Kalau pengakhiran ayat, kurungan ni dia berada, nama dan tahun terbitan ni berada dalam kurungan. Baik, cadangan penambahbaikan ni gunakan format konsisten seperti pengarang tahun dan pastikan semua rujukan disenaraikan dalam bibliografi akhir. Dekat belakang, dekat rujukan sekali dia akan ada kaitan. Maksudnya dekat dalam perenggan tu dia akan ada kaitan rujukan nama dekat belakang sekali, dekat rujukan. Contoh dekat sini yang ada dekat atas tadi, Dayang Tiawa Awang Hamid. Okey, kejelasan wacana di sini adalah teks ini sangat jelas, tersusun dan mudah difahami. Penulis berjaya menghubungkan konsep teori perkembangan kanak-kanak dengan kepentingan multimedia dalam pengajaran. Bahasa yang digunakan formal tetapi tidak terlalu teknikal, sesuai untuk konteks akademik pendidikan. Namun, beberapa ayat agak panjang dan boleh dipendekkan untuk meningkatkan kejelasan semasa pembacaan. Rumusan akhir analisis, aspek tahap huraian ringkas, gramatikal baik, struktur ayat lengkap dan penanda wacana jelas. Bagi leksikal baik, istilahnya teknikal tepat, ulangan mengekalkan fokus tema, citasi sederhana, format betul tetapi tidak konsisten dengan gaya APA. Kejelasan tinggi, idea tersusun, bahasa mudah difahami, dengan sedikit ejaan perlu dibaiki. Itu sahaja daripada saya. Yalah, itu sahaja daripada kami bertiga. Jelas sekali bahawa artikel ini mempunyai keutamaan wacana, sumber rujukan dan kejelasan yang sangatlah baik. Kerana artikel ini ditulis oleh seorang penulis yang sangatlah hebat, dan apa yang saya boleh cakap, artikel ini mempunyai kehebatannya tersendiri dan jelas difahami oleh semua orang. Sekian daripada kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ashraf Safami Ahmad Tajudin. Saya Iskandar bin Muhammad Ahmad. Saya Ahmad Mus'ab bin Muhammad Syazwan. Dan bersama kami pada hari ini adalah Arif bin Masjid yang kami di IPG ini. Jadi Arif, kami ada beberapa soalan yang ingin tanyakan kepada Arif. Soalan pertama, silakan. Saya akan menekan soalan. Baik, Arif, apakah yang kamu lakukan bila kamu berada di titik terendah ataupun merasa putus asa ketika belajar di situ Kekuri? Terima kasih saudara Musab atas soalan yang diberikan. Pada pendapat saya sendiri lah, kalau saya berada di tempat saya akan kenali balik diri saya sendiri. Iaitu saya akan tengok balik apa potensi saya ada dalam diri saya, dan saya akan tengok kelemahan yang ada, ataupun saya akan nilai balik kelemahan yang saya ada itu. Saya akan menambahkan kelemahan yang ada, ataupun saya akan bertanya kepada keluarga saya ataupun masyarakat tentang kelebihan yang ada dari saya. Jadi dengan bertanyakan soalan-soalan seperti itu, dia akan menaikkan semangat saya dan
benda tu akan refresh balik amazing untuk refreshkan diri kita balik lah. Contoh kalau macam di pantai kan, kita ajar di pantai, jadi kita akan rasa tenang. Kita akan buat benda yang suka. Jadi kalau untuk tips untuk elakkan stres apa semua ni, kita jangan bagi tekanan dekat diri kita, kita kena tahu apa yang kita suka. Jadi kita teruskan dengan apa yang kita suka dulu, baru kita kembali semula.